Hadis ke-29, Jalan ke syurga. Daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, beritahulah kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu telah bertanya tentang perkara yang amat besar. Namun, sebenarnya ia mudah bagi sesiapa yang dimudahkan oleh Allah. Kamu menyembah Allah Ta'ala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan haji di Baitullah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa itu perisai, sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api dan solat seseorang yang didirikan pada tengah malam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menerangkan fadilat solat malam dengan membaca ayat yang bermaksud mereka menjauhkan diri mereka daripada tempat tidur, yakni sedikit sangat tidur kerana menunaikan solat tahajud dan amalan soleh. Mereka berdoa kepada Tuhan dengan rasa takut akan kemukaannya dan ingin memperoleh lagi keredaannya. Dan mereka membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka tiada seorang pun yang mengetahui balasan yang disediakan yang telah dirahsiakan untuk mereka tentang segala jenis nikmat yang amat indah dan menggembirakan hati sebagai balasan bagi amalan soleh yang dilakukan oleh mereka. Surah As-Sajdah ayat 16 ke 17. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah aku beritahu kamu tentang asas bagi segala urusan agama? Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menerangkan fadilat solat malam dengan membaca ayat yang bermaksud mereka menjauhkan diri mereka daripada tempat tidur, yakni sedikit sangat tidur kerana menunaikan solat tahajud dan amalan soleh. Mereka berdoa kepada Tuhan dengan rasa takut akan kemukaannya dan ingin memperoleh lagi keredaannya. Dan mereka membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka tiada seorang pun yang mengetahui balasan yang disediakan yang telah dirahsiakan untuk mereka tentang segala jenis nikmat yang amat indah dan menggembirakan hati sebagai balasan bagi amalan soleh yang dilakukan oleh mereka. Surah As-Sajdah ayat 16 ke 17. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah aku beritahu kamu tentang asas bagi segala urusan agama, tiangnya dan kemuncaknya? Aku berkata, bahkan beritahulah wahai Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, asas bagi segala urusan ialah Islam, tiangnya ialah solat dan kemuncaknya ialah jihad. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah aku beritahu kamu tentang perkara teras bagi semua perkara ini? Aku berkata, bahkan beritahulah wahai Rasulullah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya yang mulia lantas bersabda, tahanlah lidahmu ini daripada membinasakanmu. Aku berkata, wahai Nabi Allah, adakah kita pasti akan dihukum akibat perkara yang kita tuturkan? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, betuah kamu, sebenarnya hasil tuaian lidah manusia itulah yang banyak menghumbangkan mereka ke dalam neraka dalam keadaan muka terlungkup. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Beliau berkata, hadis hasan sahih. Pengajaran hadis. 1. Tanggungjawab utama bagi seorang Muslim ialah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa dan tidak menyekutukannya. 2. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmat dengan begitu luas kepada hamba-Nya dengan membuka pintu kebaikan untuk meraih pahala dan keampunan dosa. 3.
Sifat yang terpuji sebagai seorang hamba ialah mengutamakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala melebihi kepentingan diri sendiri. 4. Rasulullah SAW memberi peringatan supaya sentiasa memelihara lidah. Setiap perkataannya dituturkan akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.